kita yang miskin ni tertindas ni, kita pula dipanggil resis. Tak mustahil. Tak. Kerana itu untuk saya menilai kembali apa yang berlaku pada Mei 13 ni adalah perjuangan kelas. Tidakkah Hisham, kalau katalah kita nak tukar balik Malaysia ni menjadi tanah Melayu ataupun semenanjung Malaysia ni tanah Melayu, tidakkah dianggap macam resis? Tidak. Ini masalah ini bukan masalah resis. Macam mana pula orang Melayu jadi resis? Cina datang ke tanah Melayu ni, kita pula dianggap resis. India datang ke Melayu, Melayu pula tak menasabar. Kalau kita tak menasabar, ini tidak. Resisme ini bergantung. Dia permahalan rasisme ini bukan je. Sikap ini bergantung pada kekuatan ekonomi. Orang Melayu ni tidak pernah rasis. Dia ada prasangka, dia ada prejudis. Dia tidak rasis. Orang Melayu ni tidak boleh jadi rasis kerana dia bukan memiliki harta. Kau tengok kedai-kedai di seluruh ni, di Kuala Lumpur ke, di PJ ke, di Kelang, semuanya dimiliki oleh Cina. Macam mana orang Melayu ni katakan rasis? Kalau dia not possible. Dulu you ada tulis dekat Perancis yang orang Arab bangkit, yang miskin. Ya betul. Hisham kata dia orang bangkit sebab mereka kelas. miskin dan tertindas dalam masyarakat tu lah. Dia orang luar. Tapi kat sini terbalik. Betul. Yang menguasai ekonomi. Kita yang miskin ni tertindas ni, kita pula dipanggil resis. Tak mustahil. Tak. Kerana itu untuk saya menilai kembali apa yang berlaku pada Mei 13 ni adalah perjuangan kelas. Perjuangan kelas, orang Melayu marah terhadap orang kaya Cina. Memang kaya Melayu tapi sebenarnya class struggle, perjuangan kelas. Daripada segi pandangan Marxis, ini kelas. Seperti juga yang berlaku di Perancis itu, di mana orang-orang pendatang Algeria semua itu, mereka yang termiskin, mereka bangun menentang, tak boleh panggil mereka resis kerana mereka ini memperjuangkan mereka miskin. Jadi you faham tak? That's a class struggle ni, perjuangan kelas. Jadi ini harus menilai kembali. Orang kata pembunuhan ni resis, tak ada, bukan. It's not racial riot, bukan racial riot. It's a class riot. 1969 bukan racial riot. 1969 is a class riot. The poor versus the rich. It so happened the poor is the Melayu, the rich Chinese. That's what happened. This is my new Marxist analysis.